Saudara, baru-baru ini, lebih 87,000 pemilik kenderaan Honda menjadi cemas apabila Honda Malaysia mengumumkan memanggil semula kenderaan mereka untuk penggantian pam bahan api. Berita selanjutnya bersama kami. Sekiranya kenderaan anda terlibat, anda boleh semak melalui 3 cara. Yang pertama, anda akan menerima notifikasi melalui Honda Apps ataupun anda boleh semak melalui aplikasi yang sama. Cara yang kedua, anda boleh hubungi di talian bantuan kami di 1800 88 20 20. Dan yang ketiga, lawa rambut, layari di laman web seperti tertera di atas. Yang penting, anda jangan panik. Cuma anda perlu dapatkan nombor chassis kenderaan anda, sama ada di geran anda. Yang kedua, di aplikasi MyJPJ, ataupun anda boleh dapatkan di dalam kenderaan Honda milik anda. Semoga perkongsian saya pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Sekian laporan saya, Zaki Ahmad Suri dari JM Motor Venture Bukit Mertajam.